Hai semua, dalam video kali ini saya nak cakap tentang tawaran dari Tuntok ya, di mana mereka telah memperbaharui tawaran Epic Plus ya. Sebenarnya sudah diperbaharui satu masa dah, tapi sekarang saya baru nak cakap. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng ya. Apa yang diubah dalam pakej Epic di sini adalah kuota untuk Epic 28, Epic Plus 28 sudah dinaik taraf daripada 40GB dari Epic 25 lah ke 50GB untuk Epic 28 ya. Sebelum tu Epic 25 tak boleh hotspot, tapi sekarang Epic 28 boleh hotspot dah. Dengan tambahan RM3 saja, anda boleh dapat hotspot dan juga lebih banyak kuota dekat sini ya. Harga dia RM28. Ini dia pelan Epic Plus ya. Seperti yang saya cakap tadi, Epic 28 harga RM28 setiap bulan. Dengan panggilan tanpa had, hotspot tanpa had, 50GB kuota dan uncapped speed untuk 4G dan 5G. Untuk Epic Plus 35 pula, kuota tu masih sama, 150GB, harga RM35. Uncapped speed, unlimited call and hotspot. Anda boleh akses game dengan drama dekat aplikasi Tuntok dan juga insurans peribadi ya. Insurans kemalangan peribadi sehingga RM100,000 ya. Untuk Epic 50 pula, kuota yang ditawarkan adalah 350GB. Masih sama seperti yang dulu. Harga dia tetap RM50. Data tu berkelajuan tinggi ya. Full speed data ya. Semua pelan tu full speed data. Sehingga 900 Mbps. Panggilan tanpa had dan juga hotspot tanpa had. Sama seperti Epic 35. Boleh akses game dan juga drama dekat aplikasi Tuntok. Untuk Epic 50 pula, insurans kemalangan peribadi tu masih percuma, tetapi dinaikkan ke RM150,000 ya. Untuk Epic Plus 50 pula, dia juga disertakan dengan Foodpanda Panda Pro subscription lah, langganan Foodpanda ya. Di mana ia menawarkan free delivery dan juga deal lah untuk aplikasi Foodpanda. Jika anda selalu order makanan melalui Foodpanda, pelai ini, Epic 50 ni bakal menjimatkan duit untuk Foodpanda Panda Pro ya. Anda boleh dapat lebih banyak nilai dekat sini ya. Semua pelan disertakan dengan 10 SMS. So jika anda perlu kan guna SMS, bolehlah ada 10 SMS dekat situ. Jika anda ada duit lah, boleh melanggan pelan 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan, anda boleh melanggan pelan 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan ya, kalau anda nak. Diskaun yang diberi adalah sehingga 1 bulan dekat sini. So, bayar 11 bulan, anda dapat 12 bulan lah. Untuk pelan 12 bulan. Untuk pelan 6 bulan pula, diskaun yang diberi adalah RM15. RM20 untuk Epic 50. Untuk Epic 35 dan juga Epic 50, bagi yang 3 bulan pula, diskaun dia adalah RM5. Untuk Epic 28 tu, diskaun yang diberi untuk 3 bulan adalah RM80, manakala untuk pelan 6 bulan, diskaun yang diberikan adalah RM13 ya. Bagi pelan 12 bulan pula, Epic 28 memberi diskaun sebanyak RM26 ya. Dia tak sama seperti Epic 35 ataupun Epic 50 lah. Jika anda perlukan lebih banyak data, anda boleh melanggan booster dengan harga RM10 sahaja. Kuota yang ditawarkan adalah 10GB 5G booster.
Dan dia juga disertakan dengan 50 SMS tambahan ya. Untuk tempoh aktif tu, dia adalah sah sehingga tamat tempoh bulan-bulanan anda lah. Sah untuk Epic Plus 25, Epic Plus 35, Epic Plus 50, Epic Plus Core 20 dan juga Epic Plus 28 ya. Seperti yang anda sudah tahulah, Tiongtok telah memperbaharui tawaran pelan mereka di mana pelan Epic 25 ni digantikan dengan Epic Plus 28 ya. Pelan Epic 28 kini ditawarkan dengan 50GB data dibandingkan dengan 40GB data untuk Epic 25 lah. Unlimited Core and Unlimited Hotspot. Untuk Epic 35 pula, ia dikekalkan dengan 150GB data, panggilan tanpa had, hotspot tanpa had. Dan untuk Epic 35 ni, dia juga disertakan dengan insurans peribadi sebanyak insurans kemalangan peribadi ya, bukan insurans peribadi, sebanyak RM100,000. Manakala untuk Epic 50 pula, sama seperti yang dulu, disertakan dengan 350GB data, panggilan tanpa had, hotspot tanpa had. Ia juga disertakan dengan langganan Foodpanda Panda Pro, sesuailah jika anda selalu order makanan dekat Foodpanda. Dan juga insurans kemalangan peribadi sebanyak RM150,000. Data yang ditawarkan adalah data berkelajuan tinggi. Data berkelajuan tinggi ataupun high speed data, full speed data untuk rangkaian 4G dan 5G sehingga 900 Mbps je. Agak pantas juga. Semua pelan Epic Plus juga disertakan dengan 10 SMS ya. Untuk pelan Epic Plus 35 dan juga Epic Plus 50, ia juga disertakan dengan hiburan lah dalam aplikasi Tiongtok ya. Sekiranya anda perlu lebih baik data, boleh langgan booster lah dengan RM10. Seperti yang saya cakap tadi, disertakan dengan 10GB data dan juga 50 SMS ya. Pas booster tu ikut tempoh besar pas sedia anda yang ada lah. Pas sedia anda yang ada dia. Bila pas anda expire pada 1 minggu, manakala booster tu juga akan sah selama 1 minggu lah. Boleh menggunakan hotspot dengan semua pelan Epic Plus ya, seperti yang saya cakap tadi. Dia dikongsi bersama kuota bulanan yang disediakan lah. Kalau perlu, boleh membuat langganan 3 bulan ataupun 6 bulan ataupun 12 bulan untuk jimat duit lah. Seperti yang saya cakap tadi, boleh mendapatkan diskaun sehingga 1 bulan sekiranya anda melanggan 1 tahun. Tetapi jika anda melanggan selama 3 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun lah, ada satu kelemahan di mana anda tak boleh nak tukar pelan ataupun telco sesuka hati. Bila anda tukar pelan ataupun tukar telco, maka anda akan rugilah jika tempoh 1 belum tamat lagi. So, jika anda nak melanggan tu, memang kena pastikan bahawa anda merupakan long term customer lah. Pengguna tempoh panjang bagi Tiongtok ya. Barulah anda boleh melanggan pelan tersebut untuk jimat duit lah. Jika anda sangat happy dengan Tiongtok, bolehlah buat macam tu. Kalau anda just nak test je, maka saya katalah tidak dicadangkan untuk melanggan 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan untuk jimat duit. Untuk penggunaan hotspot tu, anda boleh sambungkan maksima 1 peranti bagi Epic 28 Plus sehingga 2 peranti untuk Epic 35 dan 3 peranti untuk Epic Plus 50 ya. Sebenarnya, anda masih boleh sambungkan lebih daripada 1 atau 2 ataupun 3 peranti. Tetapi peranti tambahan tidak dibenarkan untuk guna internet melalui hotspot ya. Itu yang anda perlu tahulah. Anda boleh buat hotspot tetapi hanya untuk 1 peranti, 2 atau 3 peranti saja ya. Nak lebih, kenalah melanggan pas yang lebih mahal lah dekat situ. Tetapi bagi saya lah, 3 peranti pun sebenarnya agak cukup untuk kegunaan sendirilah di luar sana.
Kalau nak lebih, boleh melanggan pelan seperti Yuhong 5G, Yes 5G broadband dan lain-lain ya. Ataupun fiber broadband. Pelan Epic Plus juga disertakan dengan fungsi Always Active lah. Anda boleh menggunakan internet semasa anda melanggan PAS Epic Plus 28, 35 ataupun 50 lah. Dengan syarat ada baki dalam akaun. Kalau ada baki, dia akan auto renew lah. Sekiranya anda batalkan PAS internet, maka PAS tersebut akan dipetakan serta-merta lah. Itu yang saya cakap tadi. Anda boleh membuat langganan 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan untuk jimat duit. Tetapi, kalau anda tukar pelan ataupun tukar telco sesuka hati, maka pelan tu akan burn lah. Liputan insurans hanya akan bermula selepas anda melanggar PAS internet selama 3 bulan berturut-turut ya, bukan secara. Selama 3 bulan secara berturut-turut lah sebagai pelanggan baru ya. PAS yang layak adalah PAS Epic Plus 35, Epic Plus 50 dan ataupun anda top up sekurang-kurangnya RM50 setiap bulan lah. Dan anda memperbaharui PAS Epic Plus 35 atau Epic Plus 50 setiap bulan. Ataupun anda top up sekurang-kurangnya RM50 lah. Sekiranya anda layak, maka status insurans akan ditunjukkan sebagai update ya untuk bulan yang seterusnya lah. Kalau anda tak layak, maka status insurans akan ditunjukkan sebagai tidak aktif ya. Dan saya rasa ini sahajalah dalam video kali ini. Kalau anda suka maklumat yang saya kongsikan, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk video-video yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng kau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!